Pernahkah anda dengar tentang orang laut? Mereka bukan hanya pelaut biasa tetapi merekalah askar laut terawal yang menjaga perairan kerajaan Melayu purba. Orang laut berasal dari kumpulan etnik maritim yang telah menetap di perairan Selat Melaka Laut Cina Selatan dan Kepulauan Riau sejak ribuan tahun dahulu. Ketika Empayar Sriwijaya bangkit sebagai kuasa maritim terbesar di Asia Tenggara, orang laut menjadi tulang belakang tenteranya di laut. Mereka terkenal dengan kepakaran navigasi penyamaran di laut dan serangan hendap ke atas musuh menjadikan mereka dikeruni lawan. Orang laut bertanggungjawab mengawal Selat Melaka iaitu laluan perdagangan paling penting daripada Lanon dan ancaman luar. Ketika Kesultanan Melaka muncul, orang laut bersumpah setia dan menjadi Angkatan Laut Utama Melaka dengan izin untuk mentadbir pulau tertentu. Di luar medan perang, mereka hidup secara nomad di atas perahu besar memancing berdagang dan berpindah dari pulau ke pulau. Apabila kuasa-kuasa besar maritim runtuh, peranan orang laut mula pudar. Pada hari ini hanya sedikit yang masih meneruskan gaya hidup nenek moyang mereka. Orang laut adalah sebahagian penting daripada sejarah ketenteraan dan maritim Melayu yang jarang disebut, namun amat berharga. Mereka bukan hanya pelaut tetapi askar, pengawal, dan pewaris lautan Nusantara. Kisah mereka adalah kisah keberanian yang tidak harus dilupakan. Suka sejarah maritim Melayu seperti ini? Tekan like dan subscribe. Kisah orang laut askar laut Melayu yang mengawal sempadan dengan ombak.